Korang boleh tengok ya, meja dia memang sangat cantik. Dalam ni tu meja lipat, tapi kalau kita bawa macam ni tak nampak pun kalau ini tu meja. Okey, korang tengok ya, meja ni tu sesuai sangat untuk pergi camping, untuk pergi piknik dekat pantai ataupun nak pergi taman ya. Tak nak bawa pakai beg pun boleh sebab dia ada pemegang macam ni. Memang sangat mudah untuk bawa ke mana-mana. Jangan takut dia terlepas tau sebab dia ada kunci macam ni. Nak buka kita tolak aje. Okey, korang tengok ya, nak pasang pun mudah je, buka-buka aje macam ni. Macam ni. Buka macam ni. Terbalikkan. Habis tu buka yang kat sebelah sini lagi. Angkat je macam tu. Nah, jangan lupa dekat bahagian sini kita kunci biar lebih kukuh. Dekat sebelah sini pun ada. Okey. Nah, jangan lupa ini kita tekan juga, klik-klik je. Okey, dah siap. Mudah je kan? Nah, korang tengoklah meja dia kalau kita bawa ke taman ke, pergi pantai, pergi camping, memang sangat estetik ya. Meja dia memang sangat kukuh. Meja ni sesuai untuk letak kopi ataupun dapur camping ataupun makanan-makanan. Korang boleh tengok ya, meja dia memang sangat cantik. Kukuh tau. Meja ni kita boleh tinggikan tau. Nah, kalau kita tinggikan kaki dia, dia akan tinggi macam ni tau. Dua-dua selesa. Korang, meja ni memang sangat berbaloi beli tau. Kalau dah lipat jadi kecil, jadi mudah nak bawa ke mana-mana. Kereta pun tak penuh.